Apabila simpan emas, hakikatnya kekayaan berada di tangan kita sendiri. Apapun yang berlaku pada ekonomi ataupun politik, selagi kita memiliki emas, kekayaan itu masih berada di tangan kita. Nilai emas berdiri dengan sendirinya tanpa perlukan jaminan daripada sesiapa. Berbeza kalau kita simpan duit kertas. Nilai duit kertas bukan pada kertasnya. Tuan-puan, kalau RM100 dikoyak dua, adakah RM100 itu masih bernilai? Tidak, tuan-puan. Nilainya boleh menjadi kosong dan tidak bernilai, sebagaimana duit shilling RM1 pada zaman dahulu yang dah tak laku dah sekarang. Nilai duit kertas bergantung kepada jaminan sesebuah kerajaan. Selagi mana keadaan ekonomi dan juga politik sesebuah kerajaan itu masih dalam keadaan baik dan juga stabil. Jadi sebanyak mana pun tuan-puan menyimpan duit, hakikat sebenarnya kekayaan tuan-puan tak berada di tangan tuan-puan. Duit kertas tak mampu nak menyimpan nilai, sebagaimana emas yang nilainya dipegang kukuh oleh berat dan juga ketulinannya. Tuan-puan yang menyimpan emas sedang menyimpan nilai kekayaan yang sebenar. Nak saya bantu alihkan kekayaan tuan-puan dalam bentuk simpanan emas? Jemput hubungi saya. Assalamualaikum.